Apa khabar semua? Jadi perlumbaan round ke-10 untuk Formula 1 tahun 2026 baru saja berakhir di Lita Spa dekat Belgium. Lita Spa ni kalau anda nak tahu, dia adalah lita yang terpanjang dalam kalender F1. Jadi bilangan lap dia sikit saja, dalam 44 lap sahaja. Cuma dekat Spa ni yang seronok dia ada satu corner tu dipanggil Eau Rouge. Corner ni dia tak adalah corner sangat sebenarnya. Lewis Hamilton kata dah lama dah dia orang boleh lalu corner ni flat out. Cuma sewaktu dia corner tu ada elevation difference sebanyak 40 meter. Jadi masa naik tu memang driver macam ditekan ke bawah, dan bila sampai atas tu dia orang akan hilang grip sekejap. Sebab masa tu sampai di atas bukit. Memang track ni sangat berbukit, dan selepas corner Eau Rouge ni ada satu straight yang agak panjang. Jadi race dekat Spa ni most likely siapa yang duduk depan sewaktu permulaan tu takkan menang, sebab dia akan kena potong dekat straight yang panjang ni, disebabkan driver dekat belakang tu ada slipstream yang panjang. Jadi untuk permulaan perlumbaan, P1 adalah Kimi Antonelli, P2 adalah Max Verstappen, dan P3 adalah George Russell. Memang nampak sejak qualifying lagi Kimi memang ada pace. Sebab apa? Sebab Max Verstappen tu nak dapat tempat kedua tu dia kena minta bantuan teammate dia, iaitu Hajar. Hajar pula memang bagus lah bagi tow dia dekat corner-corner last tu kan. Jadi memang dia dapat slipstream yang banyak. Tapi tiba-tiba Kimi Antonelli dekat hujung-hujung tu potong dia, dapat P1, dan gap dia tu adalah 0.3 saat. 0.3 saat ni adalah gap yang sangat panjang lah, especially untuk qualifying. Even George Russell pun jauh di belakang Kimi Antonelli walaupun dekat P3. Jadi nampak kereta Red Bull ni macam tak kompetitif, sebab walaupun dah dibantu oleh slipstream teammate dia, masih lagi 0.3 saat di belakang Antonelli. Mana Antonelli jumpa 0.3 saat tu pun saya tak tahu. Jadi sewaktu perlumbaan bermula sebenarnya agak confuse sikit. Tim-tim pun masing-masing tengah tengok weather radar, sebab cuaca memang nampak mendung. Jadi mula je race tu, saya ingatkan Max Verstappen ni dia akan tunggulah selepas Eau Rouge dah naik bukit tu baru nak attempt untuk potong Kimi Antonelli. Dan bagi saya tak ada masalah nak potong ni, sebab bukan setakat ada slipstream, tapi ada boost button lagi kan. Tapi Max ni saya rasa dia boost tu awal sangat. Sebelum naik Eau Rouge lagi dia dah potong. Saya dah agak dah mesti guna boost ni, sebab takkanlah dia akan boleh pergi selaju macam tu kalau tak guna electrical power. Dan dia berjaya potong. Memang seronok nampak dia potong sebelum corner tu, tapi selepas dia dah sampai atas bukit tu tak ada power dah. Jadi kereta tempat kedua iaitu Kimi Antonelli masa tu, dan tempat ketiga Charles Leclerc dapat potong Max. Jadi by the end of long straight tu, Max sekarang nombor 3. Dan di tengah kelam kabut lap pertama tu, Lewis Hamilton pula dia lost control sikit. Dia understeer dan terlanggar George Russell dekat belah kiri dia. Dan immediately George Russell out. Ini memang kekecewaan yang agak besar lah, dan macam malang pula saya tengok tim Mercedes ni. Sebab race sebelum ni Antonelli yang malang, 2 race sebelum tu Russell yang malang. Jadi dia macam bertukar-tukar siapa yang malang tu. Macam dah lama pula tak nampak kedua-dua kereta Mercedes ni perform sampai di hujung racing. Cuma race kali ni turn Russell pula yang malang. Memang Hamilton kena 5 second penalty, tapi George Russell memang out. Kiranya dari segi championship point, dia sekarang jauh di belakang Kimi Antonelli. Memang mengecewakan lah untuk George Russell. Dan bila kereta Russell ni tersadai dekat gravel track tu, kereta safety car pun deploy, dan ada kereta-kereta especially yang start dengan medium tire terus masuk dan immediately tukar kepada hard tire. Sebab nampak weather pun dah makin clear, dan bila dah tukar hard tire sampai hujung perlumbaan nanti tak perlu tukar tayar lagi. Antara yang buat strategi ni adalah Isack Hadjar. Isack Hadjar ni power jugalah sebenarnya. Nampak selepas dia pindah ke tim Red Bull ni memang boleh perform, tapi tak tahu lagi lah, sebab teammate Max Verstappen ni biasanya tak tahan lama. Jadi strategi awal Hadjar ni nampak pelik sikit, dan meletakkan dia di belakang sekali, sebab masa tu dia nak pakai tayar hard sementara tengah safety car. Kemudian lap 4 safety car pun masuk. Kedudukan masa ni P1 adalah Kimi Antonelli, P2 adalah Leclerc, P3 Verstappen, P4 Piastri, dan P5 Hamilton. Hamilton adalah cuba-cuba nak potong Piastri, tapi mungkin tak betul cara dia guna boost dia. Piastri dapat potong balik. And then tak lama selepas tu Max Verstappen dapat potong Leclerc. Jadi sekarang P1 Kimi,
P2 Max, P3 Leclerc. McLaren pun saya nampak not bad juga lagi-lagi masa stint yang pertama. Sebab apa? Sebab Piastri dekat nombor 4 tu boleh cuba nak challenge Leclerc untuk potong dapatkan P3. Tapi Leclerc ni saya nampak dia agak agresif sikit dekat turn 5. Sebelum dia masuk ke chicane yang panjang tu, dia macam himpit sikit kereta yang ada dekat luar dia. Dan Piastri terlanggar. Dia dah buat macam ni terhadap beberapa kereta tau, tapi tak kena penalty. Jadi mungkin dekat situ kira racing incidents lah. Tapi nampak behaviour dia macam tu. Di hujung-hujung perlumbaan nanti Kimi pun diberi amaran ni untuk potong Leclerc, jangan duduk dekat dia punya outside. Dan satu lagi sebab kenapa saya cakap McLaren perform tu, sebab Norris yang kena penalty awal-awal tu pun dapat naik dengan agak cepat. Cuma ada masalah strategi ataupun dia mengharapkan safety car, maka lambat diorang pitkan Norris ni. Nanti kita cerita pasal benda tu. Balik kepada Leclerc langgar Piastri tadi, selepas tu Piastri tak boleh perform lah. Mungkin ada damage pada dia punya aero. Satu tim dekat midfield yang agak hebat saya nampak sekarang adalah Racing Bulls, iaitu sister team kepada tim Red Bull. Sebab Lawson dengan Lindblad ni nampak macam pace dia lebih kurang sama dan dia boleh bertahan dekat situ. Jadi itu benda yang bagus lah, sebab nampak tim ni macam tunggu sikit masa lagi boleh challenge yang dekat atas. Pada masa yang sama, Antonelli makin lama makin jauh daripada Max Verstappen. Jadi memang clear lah daripada qualifying lagi nampak Antonelli akan menang racing ni. Lagipun Max Verstappen dekat belakang tu tak boleh nak challenge dah. Tapi pada lap 21 ada VSC. Yang agak kecewa masa VSC ni adalah Max Verstappen sebab dia baru saja pit masa tu. Dan yang paling untung masa VSC ni adalah Leclerc. Hamilton pun untung juga, tapi ada masalah sikit dengan kereta dia, tak sempat nak adjust front wing. Lepas tu entah macam mana dia terlanggar pula mekanik dekat front right dia. Tapi okey lah, mekanik tu pun tak cedera. Cuma ada delay sikit, kira slow pit stop lah. Leclerc pula untung sebab pit stop dia cantik sahaja. Dan bila dia keluar tu, dia berada di depan Kimi Antonelli. Dia dah lama dah duduk belakang Kimi, belakang Max. Dan saya tak rasa dia akan mampu potong kedua-dua kereta ni. Tapi selepas VSC tu, dia pula di depan kedua-dua orang ni. Tapi dia bukan P1 sebab P1 adalah Norris. Norris tak masuk pit. Jadi sekarang P1 Norris, P2 Leclerc, P3 adalah Kimi. Tapi tak lama selepas tu Leclerc dapat nombor 1 sebab Norris tayar dia memang dah teruk. Kemudian Antonelli pun potong juga Norris. Cuma saya tengok dari segi perbezaan masa diorang ni, nampak memang Kimi ada pace yang lebih lah. Kira tunggu masa saja dia akan dapat kejar Leclerc dekat depan dia. Dan Norris masa ni memang mengharapkan safety car sebab dia punya window tu dah terlambat sebenarnya. Kalau dia masuk tanpa safety car, memang dia akan jauh ke belakang. Dan end up tak ada safety car, memang dia masuk, lepas tu slow stop pula. Dia punya left rear tu tak nak keluar tayarnya dan nak masuk pun ada problem juga. Jadi memang slow stop dan bila dia keluar tu dia P8 kalau tak silap saya. Untuk Hamilton dengan Max pula, walaupun masa stint yang pertama tu nampak macam boleh lah berada di depan, tetapi masa stint yang kedua tu diorang memang tak happy lah dengan tayar masing-masing. Hamilton ni masa dia masuk tu, dia memang minta mekanik dia adjust dia punya wing tu untuk compensate perbezaan compound tayar. Asalnya dia pakai medium, sekarang pakai hard. Kena ubah sikit setting dekat wing tu. Tapi Ferrari tak sempat buat, adalah masalah dia. Jadi Hamilton pun tak happy. Selepas beberapa lap macam tu, baru kereta dia laju balik. Max Verstappen pun macam tu, tak happy juga. Dan akhirnya pada lap 34, 10 lap sebelum racing berakhir, Kimi Antonelli dapat potong Charles Leclerc dekat depan. Jadi sekarang P1 Kimi, P2 adalah Leclerc. Leclerc ni nampak macam dia boleh stay lama jugalah dekat belakang Mercedes tu dalam 5-6 lap. Lepas tu dah tak larat dah tercicir dekat belakang. Memang pace Kimi Antonelli ni saya nampak lain macam lah untuk race kali ni. Tak tahulah Mercedes ada upgrade apa-apa ke, tapi memang orang kata unbeatable. Yang menyebabkan dia boleh kalah sebab mechanical failure ataupun dia accident. Kalau pure punya pace memang tak boleh nak lawan Mercedes dan juga Kimi Antonelli. George Russell saya tak tahulah dia ada pace ataupun tidak sebab dia dah bench awal-awal lagi kan. Jadi apabila perlumbaan dah berakhir, sebenarnya sekarang dalam championship point nombor 1 masih Kimi Antonelli, nombor 2 sekarang adalah Hamilton dan bukannya George Russell lagi.
Bagi saya agak menarik juga sebab Hamilton ni walaupun kita nampak dia awal-awal dulu macam tak boleh perform, rupa-rupanya sekarang dia berada di tempat kedua dalam championship. Jadi saya confident lah siapa yang sokong Scarlet Ferrari ni memang happy dengan Hamilton. Nampak masalah strategi dekat Ferrari ni pun dah kurang. Kalau tak dulu bergaduh-gaduh kan, pasal air pun nak gaduh. Sekarang macam dah okey masalah tu. Cuma anda perasan tak? Kalau ada penalti, diorang ni tend untuk tak bagi tahu driver tau. Bila orang tu dah nak pit, baru dia bagi tahu. Jadi saya tak tahu dia sengaja buat macam tu ke atau memang Hamilton dah agree macam tu ke. Kalau anda tahu, cuba komen dekat bawah. Saya rasa driver sepatutnya nak tahu kalau ada penalti. Tapi mungkin juga diorang tak nak tahu sebab takut moral down. Apa-apa pun ada sedikit lagi lah investigation yang diorang tengah buat dan kita akan tahu benda ni selepas racing. Macam biasa, Aston Martin masih lagi hancur. Orang dah kata kereta Aston Martin ni dah macam traktor. Duduk dekat belakang, kereta dah perlahan. Itu pun boleh DNF lagi. Itu rosak, ini rosak. Tak tahulah apa nak jadi dengan diorang ni. Kalau ada lagi poin-poin yang saya terlepas, cuba komen dekat bawah dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.